Pada hari ini saya dan saudara Nick telah membuat dua pengumuman. Pertama iaitu kami akan mengusungkan kerusi-kerusi parlimen kami berkuat kuasa esok 18 Mei dan kami akan menghantar surat dan itu membolehkan perkara ini tidak dilihat sebagai lompat parti kerana kami menghormati mandat yang kami menang di atas tiket PKR dan PH dahulu, maka kami mengusungkan kerusi itu kerana kami telah membuat keputusan bermula daripada hari Selasa 19 Mei bahawa kami akan menyertai parti bersama ataupun bersama. Yang itu kena tanya ahli parlimen yang lain. Yang itu saya dan Nick mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan platform ini terlebih dahulu. Saya yakin sebenarnya ada ramai lagi di kalangan wakil rakyat ataupun ahli parlimen ataupun ADUN yang bila sudah ada platform ini yang akan mula membuat pertimbangan masing-masing. Cuma cabaran paling besar ialah kerana ada kekangan akta lompat parti. Jadi itu mengikat ahli-ahli parlimen ataupun adun-adun yang lain, bukan sahaja sebenarnya daripada PKR, yang dalam amanah ke, yang dalam DAP, yang dalam Bersatu, yang dalam parti-parti yang lain, mereka tak boleh buat apa-apa sekarang. Jadi sebab itu saya dan Nick perlu merintis jalan itu untuk menubuhkan satu platform dan menyediakan platform itu terlebih dahulu. Keputusan itu adalah terpulang kepada wakil-wakil rakyat yang lain. Kami telah merintis jalannya, iaitu kita mengosongkan kerusi parlimen kami dan itu memberi kebebasan kepada kami untuk menyertai parti politik yang baru iaitu Bersama.